Okay guys, akhirnya berjaya di KLL. Bukan korek lama-lama Okay, korang tengok ni, nanti dulu brother, tengok ni. Nampak ni berselirat ni. Yang dekat belakang ni, blower ni, dia modified, bagi angin keluar semua. Dia orang buat perfect bro. Dia orang bukan buat cincai-cincai punya. Lepas tu kalau rosak lagi, datang je lagi. Jangan malu-malu. Dia problem dia dekat kipas ni. Kipasnya ada problem. Sebab buka aircon, kipas tak jalan. Kita check lama. Oh, pomen lama. Wiring dia buat tak betul lah. So bila kita hantar dekat sini, dia buat memang cantik lah. Memang cun. Tengok brother, tengok budak-budak ni. Semua ni. Ni bukan Rohingya Ini semua orang Malaysia Nampak? Bukan Myanmar, bukan Bangladesh. Anak Malaysia. KLL, korek lama-lama. Kalau korang nak datang sini, di Setia Alam. Dia dekat dengan McDonald tu. Kat McDonald Setia Alam. Okay Jalan besar, McDonald Setia Alam. So kat sini banyak juga barang-barang. So kalau aku kereta rosak, aku selalu datang sini. Speaker dengan kamera pun itu hari beli dekat sini. Murah bawah 600. Bawah 400 pun ada kot. Tapi bawah 600 dekat sini Empak ni. Nampak pemenang audio. Nampak? Yang dia ni Sipu Sipu. Nampak? Menang berapa kali champion. So macam ni lah buat kerja. Dia ada audio. Lepas tu dia ada tinted juga. Dia ada number plate. Dia ada service aircon. Dia ada service wiper. Dia ada carpet. Ada macam-macam lagi. Ada lampu. Boleh betul lampu ventol. Dia orang memang pakar. Kereta hantar semalam yang kau nampak bersedirat tadi tu, hantar semalam, hari ni dah okey. Gila lah. Tak tidur ke? Okey. Itu saja. Dekat sebelah sana pun ada kedai juga. Kedai sana tu. Tu ada kedai tayar. Kedai tayar dekat sebelah situ tu. Dekat sebelah situ tu okey pun. Tu murah punya. Tayar. Yang ni sebelah kedai Boss Jim. Nampak? Ada lagi, sekejap. Yang tu dekat kedai Boss Jim. Lepas tu ni KLL, korek lama-lama. Yang sebelah sana tu McDonald. Lepas tu Taekwondo. Taekwondo jangan lupa Taekwondo tu dekat corner tu. Nampak tu? Tu Taekwondo. Yang brother Taekwondo ni memang terbaik lah. Brother Taekwondo tu, mak bapak semua hantar dekat situ. Bagi anak ada disiplin. So jom kita pusing lagi dekat sini. Okay. Tu hari buat ni. Buat kamera. Kamera, dia ada kamera kat belakang ni. Kereta ni dah habis banyak ribu lah. Ribuan. Ni ada wiper ni, ada wiper RM35 ke. Boleh lah. Murah ke. Tu bos kat situ tu baik tau. Tu brother tu. Bos dia malu-malu. Malu-malu kucing. Bos sekali turun buat kerja. Macam ni lah kita nak. Kan? Betul tak? Tak pernah satu hari pun bos dia tak ada dekat kedai. Mesti ada. Dah lebih kurang 9 tahun 9 ke 10? 10 tahun. Dia lebih kurang dengan saya juga 10. Saya 12 kot bro.
Saya 12 tahun dekat sini. Tapi kedai yang paling bertahan kat sini dia ni. Dia kuat semayang ni. Mesti kuat semayang lah. Saya ada ni lah, mentol lah tadi. Saya ada mentol lah tu. Boleh masuk lah, boleh tukar. Cuba you buka ni. Mentol meter. Tu ada colour tau, ni. Mentol kat sini. Cuba you buka ni dulu. Check. TikTok lah. Sudah buka lah. Belakang ni. Tadi sudah punya. Cuba tengok. Mana yang boleh tukar? Yang tu T5 kan? Untuk ada colour. Mana-mana lah, tukar je mana-mana. Ambil satu buat sini. Saya beli kat TikTok. Saya ingat kan dia beli, dia banyak tapi rupa-rupanya tak banyak. Boleh masuk tak? Dia kena masukkan colour tu juga ke? Tak payah kan? Kena masuk juga kan? Masuk je. Saya rasa sudah ada colour mah tu. Ada. Sudah ada colour. Okay, ngam. Cantik ke. Pun dah ada colour lah. Tadi colour apa? Hijau yang ni orange. Okay guys, jangan lupa like, subscribe and share. Itu saja. Yang ni tak dekat ni, kita terus post. Thank you.